just the way every day goes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendidikan bukan sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi juga medium pembentukan sasiah, nilai dan tingkah laku dalam masyarakat. Kami daripada Kumpulan 8 ingin berkongsi pengalaman dan hasil kerja lapangan berkaitan disiplin bilik darjah sebagai satu bentuk kawalan sosial dalam institusi pendidikan. Topik kajian ini ialah disiplin bilik darjah sebagai kawalan sosial, analisis pendekatan guru dari perspektif teori fungsionalisme. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah Mahat Tafiq di kawasan Behrang Station pada 22 April 2026. Fokus kajian ini adalah untuk melihat bagaimana guru mengawal disiplin pelajar dalam bilik darjah serta bagaimana disiplin tersebut berfungsi sebagai satu bentuk kawalan sosial dalam persekitaran sekolah. Dari sudut sosiologi pendidikan, kajian ini melibatkan interaksi sosial antara guru dan pelajar serta proses pembentukan tingkah laku dalam institusi pendidikan. Sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai tempat penyampaian ilmu, malah juga menjadi ejen sosialisasi yang membentuk nilai dan norma pelajar. Kajian ini menggunakan perspektif teori fungsionalisme sebagai rangka analisis. Teori ini melihat masyarakat sebagai satu sistem yang saling berkait, di mana setiap institusi memainkan peranan yang mengekalkan stabilan sosial. Dalam konteks ini, disiplin bilik darjah berfungsi sebagai mekanisme kawalan sosial, manakala guru berperanan sebagai ejen yang memastikan peraturan dipatuhi dan suasana pembelajaran kekal teratur. Bagi metodologi kajian, kami telah menggunakan kaedah temu bual dan soal selidik. Temu bual dijalankan bersama pihak pentadbir sekolah untuk mendapatkan maklumat berkaitan disiplin bilik darjah serta pendekatan yang digunakan oleh pihak sekolah. Selain itu, soal selidik turut diedarkan kepada pelajar bagi mendapatkan maklum balas tentang tahap disiplin dan suasana pembelajaran di sekolah. Semua maklumat yang diperoleh kemudian dianalisis untuk digunakan dalam kajian ini. Kaedah pemilihan ini digunakan kerana temu bual dapat memberikan maklumat yang lebih jelas dan terperinci daripada pihak pentadbir sekolah. Selain itu, soal selidik pula memudahkan kami mendapatkan maklum balas daripada pelajar dengan lebih cepat dan teratur. Gabungan kedua-dua kaedah ini membantu memastikan data yang diperoleh lebih lengkap dan tepat. Sepanjang kajian dijalankan, kami menghadapi beberapa cabaran seperti kesukaran mendapatkan kerjasama responden dan kekangan masa semasa proses pengumpulan data. Selain itu, terdapat juga responden yang kurang yakin untuk berkongsi pandangan tentang disiplin bilik darjah dan pendekatan guru secara terbuka. Bagi mengatasi masalah tersebut, kami menggunakan pendekatan komunikasi yang sopan dan mesra serta membahagikan tugas dengan lebih teratur supaya kajian dapat dijalankan dengan lancar. Dalam menjalankan kajian ini, kami memastikan persetujuan responden diperoleh terlebih dahulu sebelum temu bual atau soal selidik dijalankan. Kami juga menjaga kerahsiaan identiti responden dan memastikan semua maklumat yang diperoleh hanya digunakan untuk tujuan akademik. Selain itu, kami turut mengamalkan sikap hormat dan profesional semasa membincangkan isu disiplin bilik darjah agar responden berasa lebih selesa untuk memberikan pandangan mereka. Kami juga memastikan data yang diperoleh tidak diubah atau dimanipulasi bagi menjaga ketepatan hasil kajian. Penemuan utama. Pertama, sosialisasi dan penerapan nilai. Guru sangat komited dalam menyampaikan nilai murni di sekolah, manakala pelajar pula bersetuju bahawa guru mereka ialah suri teladan terbaik. Penemuan utama menunjukkan fungsi sosialisasi sekolah berjalan dengan sangat berkesan dan memberikan impak positif kepada sasiah pelajar. Kedua, kawalan sosial dan disiplin. Pihak guru mengakui wujud cabaran besar dalam mengawal kelas. Namun dari perspektif pelajar, mereka sebenarnya lebih patuh dan berdisiplin apabila guru bersikap tegas. Rumusannya, tindakan tegas guru terbukti berjaya mendidik pelajar menjadi individu yang bertanggungjawab. Ketiga, sistem ganjaran dan hukuman. Di sini wujud jurang persepsi. Guru bersikap netral terhadap ganjaran material, manakala pelajar melihatnya sebagai motivasi utama untuk berkelakuan baik. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak sangat bersetuju bahawa hukuman yang adil dan membina berkesan untuk membetulkan kesilapan tingkah laku pelajar. Keempat, sokongan dan keyakinan diri. Aspek ini mendapat skor tertinggi daripada pelajar. Dorongan dan sokongan emosi positif daripada guru terbukti menjadi pemangkin utama dalam membina keyakinan akademik dan perkembangan peribadi pelajar. Kesimpulannya, ekosistem sekolah yang cemerlang memerlukan hubungan harmoni, ketegasan bertempat dan sokongan emosi berterusan daripada guru. Analisis dapatan. Kajian ini melibatkan sejumlah 88 orang responden di mana pecahan demografinya terdiri daripada 19.3% golongan guru iaitu seramai 17 orang dan 80.7% golongan pelajar iaitu seramai 71 orang. Matriks analisis perbandingan perspektif guru dan pelajar
berdasarkan 4 dimensi utama teori fungsionalisme. Pertama, sosialisasi dan nilai. Dari sudut pandang guru, mereka memberikan komitmen yang amat tinggi dalam membentuk budaya dan nilai murni semasa PDP. Dengan catatan, 82.4% sangat setuju input positif daripada guru ini nampaknya berjaya diterima baik oleh pelajar, di mana 49.3% pelajar sangat setuju bahawa guru mereka telah menjadi teladan atau role model yang baik dalam membentuk sasiah diri mereka. Kedua, kawalan sosial dan disiplin. Sebanyak 70.6% guru sangat setuju bahawa disiplin adalah asas penting untuk membentuk tingkah laku. Di pihak pelajar pula, mereka mengakui pengaruh ketegasan tersebut, di mana 42.3% sangat setuju bahawa mereka akan menjadi lebih berdisiplin apabila guru bersikap tegas dengan peraturan kelas yang jelas. Yang ketiga, integrasi dan motivasi. Golongan guru dilihat agak berbelah bahagi mengenai kepesanan sistem ganjaran, di mana peratusan tinggi adalah berbentuk natural, iaitu sebanyak 41.2%. Namun bagi pihak pelajar, ganjaran dan sokongan adalah pendorong utama mereka. Malah kenyataan bahawa dorongan guru mampu membina keyakinan diri mencatat skor tertinggi dalam keseluruhan kajian ini, iaitu sebanyak 54.9% sangat setuju. Akhir sekali, cabaran dan strategi. Sebanyak 58.8 guru bersetuju bahawa mereka menghadapi cabaran besar dalam mengawal disiplin kelas. Bagaimanapun, penyelesaiannya adalah melalui penguatkuasaan peraturan dan hukuman yang bersifat mendidik. Kesannya dapat dilihat apabila 50.7% pelajar sangat setuju bahawa amalan disiplin dan hukuman sebenarnya membantu mengubah dan memperbaiki diri mereka menjadi individu yang bertanggungjawab. Soalan pertama, jawapan yang dikemukakan oleh pihak pentadbir ialah disiplin sangat penting dalam bilik darjah kerana disiplin membantu mewujudkan budaya pembelajaran yang efisien. Apabila pelajar berdisiplin, mereka dapat memberi fokus semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru juga dapat menyampaikan isi pelajaran dengan lebih berkesan. Jika disiplin tidak dikawal, pelajar akan hilang fokus dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Oleh itu, disiplin memainkan peranan penting dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Seterusnya, antara pendekatan yang digunakan untuk membentuk disiplin pelajar ialah melalui dakwah bilisan dan dakwah bihal. Dakwah bilisan dilakukan dengan memberi nasihat serta menerangkan peraturan-peraturan bilik darjah kepada pelajar. Manakala dakwah bihal pula dilakukan melalui contoh teladan yang baik daripada guru. Guru perlu menjadi role model kepada pelajar dari segi tingkah laku, pencakapan dan pengurusan kelas. Gabungan kedua-dua pendekatan ini dapat membantu membentuk disiplin pelajar dengan lebih berkesan. Selain itu, pihak sekolah juga melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan disiplin pelajar. Antaranya ialah aktiviti kokurikulum seperti kawat kaki yang dapat melatih pelajar menjadi lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Sekolah juga menggunakan sistem pentaksiran sasiah pelajar serta program mentor-mentee. Program-program ini dapat memberi motivasi kepada pelajar untuk mencapai prestasi yang baik dalam akademik dan sasiah. Di samping itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu guru mengawal disiplin pelajar. Ibu bapa merupakan pembentuk disiplin pelajar anak-anak sebelum mereka memasuki alam persekolahan. Mereka perlu memastikan anak-anak hadir ke sekolah tepat pada waktunya dan mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, ibu bapa juga perlu sentiasa memantau perkembangan anak-anak supaya disiplin dapat dibentuk dengan lebih baik. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi penemuan kajian. Setelah menghasilkan kajian di sebuah institusi pendidikan, kami mendapati bahawa sesebuah kajian dapat memperoleh maklumat bagaimana peranan sesebuah institusi pendidikan mengawal disiplin pelajar melalui pelbagai cara. Selain itu, kaedah temu bual yang disoal oleh panel kami kepada para guru yang menjadi sumber dapatan utama tentang kawalan disiplin para pelajar di institusi tersebut. Di samping itu, implikasi penemuan juga mendapat pengalaman tentang suasana bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan apabila disiplin diutamakan. Dalam konteks ini, para pengkaji mendapati bahawa kami memperoleh pengalaman setelah melakukan pemerhatian bagaimana suasana di sesebuah sekolah tersebut dijalankan apabila disiplin dalam diri murid diutamakan. Dengan menggunakan kaedah soal selidik, kami telah mengedarkan borang-borang soal selidik kepada para pelajar untuk mereka jawab. Oleh itu, soalan-soalan yang telah disoal selidik yang telah dijawab oleh para murid dapat menguatkan lagi dapatan kajian kami tentang kawalan disiplin di sekolah tersebut. Sepanjang kajian lapangan ini dijalankan, jelas bahawa pengurusan bilik darjah lebih kompleks daripada apa yang difahamikan secara teori. Guru bukan sahaja perlu tegas, malah perlu menyesuaikan pendekatan terhadap tingkah laku pelajar. Ada pelajar yang mudah patuh,
ada pelajar yang memerlukan pendekatan yang lebih berhemah. Pengalaman ini memberikan gambaran sebenar tentang cabaran yang dihadapi oleh guru dalam memastikan suasana pembelajaran kekal kondusif. Melalui kajian ini, didapati bahawa faktor sosiologi memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku pelajar. Pengaruh rakan sebaya, latar belakang keluarga dan persekitaran sekolah memberi kesan terhadap tahap disiplin pelajar. Daripada perspektif fungsionalisme ini, disiplin bukan sahaja mengawal tingkah laku, tetapi juga membentuk individu yang berfungsi dalam masyarakat dengan baik. Pengalaman ini menunjukkan bahawa guru bukan penyampai ilmu, bukan sahaja penyampai ilmu tetapi ejen sosial yang membentuk sasiah pelajar. Pendekatan disiplin yang berkesan perlu mengambil kira aspek sosial pelajar bagi memastikan pembelajaran berjalan lebih harmoni. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat beberapa refleksi perspektif yang dapat pengkaji rumuskan. Yang pertama, kajian ini membantu pengkaji memahami bahawa disiplin bilik darjah bukan sekadar peraturan tetapi merupakan satu mekanisme kawalan sosial dalam sekolah di mana disiplin membantu memastikan suasana pembelajaran berjalan dengan teratur, selamat dan kondusif untuk semua pelajar. Yang kedua, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai ejen sosial dalam membentuk sasiah dan tingkah laku pelajar, di mana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malahan menjadi contoh teladan serta pembimbing kepada pelajar dalam aspek akhlak dan disiplin. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahawa pendekatan guru yang lebih tegas tetapi mesra lebih berkesan dalam mengawal disiplin pelajar. Pelajar lebih mudah untuk menerima teguran dan arahan apabila guru menunjukkan sikap prihatin, penyayang dan menghormati mereka. Seterusnya, dalam perspektif teori functionalism, disiplin dilihat sebagai elemen penting dalam mengekalkan kestabilan dan keharmonian dalam bilik darjah. Apabila setiap pelajar mematuhi peraturan, proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Akhir sekali, kerjasama antara guru dan pihak sekolah dan juga ibu bapa amat penting bagi memastikan disiplin pelajar dapat dibentuk secara berkesan. Sokongan daripada semua pihak ianya dapat membantu melahirkan pelajar yang lebih disiplin dan tanggungjawab. Sepanjang kajian telah dijalankan, terdapat beberapa penemuan dan pandangan tidak dijangka yang diperoleh oleh pengkaji. Antaranya, pelajar didapati memberikan respon yang sangat positif terhadap sokongan, emosi dan motivasi daripada guru. Hal ini menunjukkan bahawa pendekatan yang lembut dan prihatin mampu memberikan kesan yang besar terhadap perubahan tingkah laku pelajar. Selain itu, majoriti pelajar juga bersetuju bahawa dengan adanya ganjaran dan perhargaan membantu meningkatkan tingkah laku positif mereka. Ini membuktikan bahawa kaedah peneguhan yang positif dapat mendorong pelajar untuk lebih berdisiplin dan bersemangat dalam pembelajaran. Di samping itu, guru turut mengakui bahawa mereka menghadapi cabaran dalam mengawal disiplin walaupun peraturan telah ditetapkan. Antara cabaran tersebut ialah sikap pelajar yang berbeza-beza, pengaruh rakan sebaya dan latar belakang keluarga pelajar. Penemuan lain yang agak menarik ialah pihak pentadbiran sekolah menekankan bahawa pendekatan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal sebagai kaedah membentuk disiplin pelajar. Pendekatan ini bukan sahaja melalui nasihat dan teguran, malah melalui contoh teladan yang baik daripada guru dan keluarga sekolah sendiri. Jadi, secara kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa pembentukan disiplin pelajar memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Ianya bukan sahaja melalui hukuman, tetapi melalui sokongan emosi, motivasi dan kerjasama semua pihak. Jadi, ini menunjukkan bahawa semua pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk jati diri dan membentuk disiplin pelajar. Terdapat beberapa ringkasan perkara utama yang dapat disimpulkan daripada keseluruhan kajian kami. Antaranya adalah yang pertama, disiplin sebagai alat kawalan sosial. Disiplin bilik darjah digunakan untuk mengawal tingkah laku pelajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan teratur dan berkesan. Seterusnya, peranan guru dalam mengekalkan ketertiban akhlak seorang murid. Selain ibu bapa, di institusi pendidikan, guru perlulah bertindak sebagai ejen sosial yang menetapkan peraturan, memberi ganjaran dan hukuman bagi memastikan pelajar mematuhi norma dan peraturan undang-undang di sekolah. Antara kepentingan pengetahuan sosiologi pendidikan berdasarkan tajuk yang kami pilih adalah yang pertama, membantu guru mengekalkan ketenteraman bilik darjah. Dalam konteks ini, pengetahuan sosiologi pendidikan membantu guru untuk memahami bahawa disiplin diperlukan bagi memastikan suasana pembelajaran yang teratur dan kondusif. Menurut teori fungsionalisme,
Setiap individu mempunyai peranan tertentu dalam masyarakat termasuk murid di sekolah. Oleh itu, peraturan dan disiplin bilik darjah membantu murid mematuhi norma serta menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Kepentingan yang kedua adalah membentuk sasiah dan tingkah laku positif murid. Melalui disiplin bilik darjah, guru dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, bertanggungjawab dan bekerjasama. Sosiologi pendidikan menjelaskan bahawa sekolah merupakan ejen sosialisasi yang sangat penting selepas keluarga. Pendekatan guru dalam mengawal disiplin dapat membentuk tingkah laku positif murid agar selaras dengan kehendak masyarakat. Kepentingan yang seterusnya adalah meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini, bilik darjah yang mempunyai disiplin yang baik membolehkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Pengetahuan sosiologi pendidikan juga membantu guru untuk memahami hubungan sosial antara murid dan guru supaya pendekatan disiplin yang digunakan lebih sesuai dan berkesan. Di samping itu, kepentingan sosiologi pendidikan juga dapat membantu guru memahami kepelbagaian latar belakang murid. Sosiologi pendidikan ini memberikan pendedahan kepada para guru bahawa tingkah laku murid dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, budaya dan persekitaran. Oleh itu, guru dapat menggunakan pendekatan disiplin yang lebih adil, bertimbang rasa dan tidak terlalu menghukum. Pendekatan ini selari dengan teori fungsionalisme yang menekankan keharmonian sosial dalam institusi pendidikan. Jadi pada bahagian yang terakhir di mana saya akan menerangkan persoalan kritikal atau cabaran. Jadi melalui slide ini kami menggariskan 4 persoalan utama yang menjadi fokus utama dalam sesi temu bual kami bersama pihak pentadbiran. Jadi bagi persoalan yang pertama, bagaimanakah pihak pentadbiran sekolah melihat kepentingan disiplin dalam bilik darjah terhadap pencapaian pelajar. Jadi melalui soalan ini, kami ingin menerokai sejauh mana pihak pentadbiran melihat hubung kait antara suasana kelas yang terkawal dengan peningkatan prestasi akademik murid. Jadi seterusnya, persoalan yang kedua, di mana apakah bentuk sokongan yang diberikan kepada guru dalam menangani masalah disiplin pelajar. Jadi fokus kami di sini adalah untuk melihat peranan dan tindakan proaktif pihak pentadbiran dalam memberikan backup atau bantuan kepada guru-guru yang berhadapan dengan masalah disiplin di barisan hadapan. Jadi persoalan yang ketiga, di mana adakah terdapat program atau intervensi khas untuk meningkatkan disiplin pelajar? Jelaskan. Jadi soalan ini diajukan kepada pihak pentadbiran untuk kami mengkaji dan mengetahui apakah pelan tindakan atau jangka masa panjang atau program kesedaran yang telah dirangka oleh pihak sekolah demi membentuk sasiah positif murid. Dan persoalan yang terakhir iaitu persoalan yang keempat, di mana bagaimanakah pihak sekolah menangani kes disiplin yang serius dalam bilik darjah. Jadi persoalan ini sangat kritikal bagi melihat kesediaan SOP yang diguna pakai oleh pihak sekolah sekiranya berlaku kes-kes yang berat yang melanggar peraturan sekolah. Jadi secara keseluruhannya, keempat soalan ini adalah membantu kami untuk menjadi peta penunjuk arah bagi kami untuk menggali lebih lagi maklumat mengenai pengurusan disiplin di sekolah ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.